Lewat ke oleh Roblox Polis. Bila berapa tadi? Ama bila tak kurang daripada 7. Dah, tapi semua kena bodoh kita belakang. Dia buat mula-mula walaupun hamba umum tadi laluan lain, tapi tengah kita nak start motor, maklumat SB kita siapa, ada Roblox situ, ada Roblox Wisma Purnama, ada Roblox ni. Kebetulan hamba orang semua api. Saya guna kampung hamba semua api pada tu kampung hamba, tu hamba. Jadi kata biar hamba buat pala masuk lorong tu ikut frek. Tubik di airport pada dengan muka. Yang kita nak pergi di airport kan? Oh, jaya. Alhamdulillah kita hari ni seramai 3,000 putih motor. Tapi apa pun tuan-tuan semua, hamba ucap terima kasih bagi pihak BBC dan kita sangat berjaya hari ni kerana nombor 1 short notice. 2 hari je. 2 hari. Tapi alhamdulillah walaupun short notice, BBC menyediakan air sedap-sedap 10 balai pelbagai warna, minumlah sampai kembung. Dan roti ni ada 700 butir, makanlah sampai golek. Lepas ni boleh lepok tepi sungai. Okay, program kita lepok santai kan, tapi jangan lupa bayar goreng lah. Jauh-jauh tu boleh jamak kan. InsyaAllah program ni sangat berjaya dalam keadaan kita ditekan oleh Menteri Madani, APEC DAP yang sungguh-sungguh mengarah ke JPJ buat Roblox, mengarah ke polis buat Roblox. Nyanyo ke habis-habis polis kita ni kan. Tapi tak apalah, insya-Allah BBC kita sangat berbangga dengan sambutan ini, dan insya-Allah kalau ada ruang kita berasa seliu nak anjurkan lagi pada skala yang lebih besar. Dah, tahun depan jangan main-main, insya-Allah kita akan buat lagi. Jadi bagi pihak penganjur, hamba minta maaf kalau ada kekurangan di pihak kami. Seperti disebut tadi, short notice 2 hari je kita prepare. 2 hari je. Sebab itu presiden kita pun tak deklarasi. Dia luar negara. Lepas dia dewan tu ada urusan tak deklarasi lagi, tapi kita terpaksa buat program ini. Terima kasih banyak, mudah-mudahan Allah memberkati usaha kita untuk menyemarakkan lagi semangat anak-anak muda yang cintakan Islam, insya-Allah. Gitu sajalah bagi pihak penganjur, bagi pihak BBC, bagi pihak Dewan Pemuda PAS. Terima kasih banyak, mudah-mudahan kita akan dapat bersua lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir.